Dengar bunyi lori Costa ni. Lan gokil lah Lan. Mata takut sangat ni. Tapi aku cakap aku okey. Allah Akbar. Lan jaga Ini elektrik Ni sini ada elektrik. Aku pernah kena kat sini. Pagar ni elektrik Pagar elektrik ni. Aku pernah kena. Hijau ni pun. Semua Lan. Kena jaga. Oh, Akbar. Kau dengar tak? Sini aku bagi dengar kau elektrik dia. Kau dengar? Kau dengar tak? Dengar elektrik. Ni. Ni elektrik semua ni. Uish, asyap. Kau dengar? Lan, jangan dekat. Bahaya. Uish. Elektrik. Uish, bahaya. Uish. Macam tak, bunyi lori pun dah hilang lah. Maksudnya bunyi lori pun hilang. Ni lori ada kat dalam ni. Bunyi lori. Kan, aku risau ada orang je ni. Nampak tak? Something. Sunyi tiba-tiba ni. Tak sunyi tiba-tiba weh. Tiba-tiba sunyi. Allah Akbar, la ilaha illallah. Kenapa tu? Siapa call kau? Siapa call ni? Ada orang call kau ke apa? Janganlah kacau. Ada orang call kau ke apa? Siapa? Kes ke apa? Pakcik aku. Pakcik aku. Terkejut aku siap kau punya ringtone. Silent Lan, silent weh. Ada. Tak. Silent weh, kau dah silent telefon kau. Dah. Kenapa kau pagi-pagi macam ni? Aku punya kes tadi tu, yang aku end live tadi sekejap tadi tu. Dia dah settlekan lah tu. Nak bagi tu. Okay, Lai, kita jauh sikit daripada sini Lan. Bahaya dah ni. Jauh weh, bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tua, dekat-dekat bahaya geng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi macam something tu. Lan, kita main tempat lain lah Lan. Kita main tempat lain lah. Jom. Lan. Oi, bunyi Lan. Oi, kau kenapa ni? Astaghfirullahaladzim. Oi, kau kenapa weh? Sial kau. Weh. Allahu Akbar. Sial lah. Okay, weh. Weh, tangan kau okey tak? Aduh. Weh, belan weh. Lan. Sial lah. Weh, tangan kau. Sakit, sial. Api lah. Aku dah cakap kat kau.
Tak, rest dulu. Rest dulu, weh. Tak, tangan kau, tengok tangan kau kak. Sakit sah. Weh. Astaghfirullahaladzim. Merah, weh. Allahu Akbar. Weh. Kuat, weh. Tahan. Kuat, weh, bunyi tadi. Sakit. Nampak Weh, merah, weh. Yalah. Kau kenapa pergi depan tu? Aku bukan pergi depan weh. Aku macam kena tarik weh. Geng, korang dengar tak bunyi elektrik tu? Kuat gila, geng. Aku pernah kena sekali Lan. Aku dah cakap kat kau. Kenapa kau pergi rapat? Aku tak pergi rapat. Aku macam kena tarik. Sebab aku nampak dia pada kat depan tu. Kau tengok anjing tu kat depan tu. Hui, memang Yalah. benda siap ni. Tengok Lan. Sakit weh. Sakit. Weh, kebas weh tangan aku belah kiri aku. Okey tak? Kebas. Kebas. Kejap. Okey tak Lan? Oh iya. Okey tak? Kebas tangan. Tangan aku kebas sikit. Kebas tangan aku kebas kejap. Kebas kejap. Sial. Kebas weh tangan aku. Weh, merah weh tangan kau. Terkupas ke apa? Kena dekat tiang. Allahu Akbar. Kebas kejap. Weh, terkupas weh tangan kau ni Lan. Subhanallah. Weh, pergi hospital weh. Weh, pergi hospital. Kebas ni tangan aku sampai bahu ni kebas ni. Ai, shit lah. Weh, betul ya. Kau cakap aku kena takkan aku nak pergi weh. Aku macam mana kena tarik tadi. Aku tak tahu sama ada aku kena tarik atau aku kena tolak Gentle aku cakap kau. Ngam-ngam anjing tu keluar weh depan mata aku. Kau sendiri pun nampak weh ngam-ngam boleh tu keluar depan mata weh anjing tu. Lan, pergi hospital dulu Lan. Okey tak? Weh, Shit lah nak pergi hospital boleh. jom pergi hospital. Gerak tas pun tak jalan sial. Sakit. Tas tak jalan sakit dapat. Kau okey tak? Kau lawan dulu. Kau nak kita boleh terus belah? Weh, terkupas weh. Terkupas ke tu apa? Macam terkupas aku tengok tu. Merah dah Lan. Tak pasal merah. Merah tangan kau. Merah tangan. Lepas tu ada yang cakap berlakon. Berlakon kepala otak kau berlakon. Berlakon sampai terkupas tangan. Ha? Mari sini aku masukkan tangan kau pergi dalam api. Pasal aku cakap berlakon tangan dia masuk dalam api. Kebas tangan dia. Shit lah. Jom Lan. Sakit. Shit lah. Aku bukan aku weh. Aku tak pergi depan tu weh. Gentle aku cakap dengan aku tak pergi pun depan tu. Aku rasa macam kena tolak weh. Tak tahulah kena tolak ke kena tarik. Bapak tau. Lan, tangan kau dulu kita fikir Lan. Tangan dulu kau fikir Lan. Ayah fikir sakit ras. Apa benda tu tangan kau macam tu? Jom kita balik dulu. Weh. Jom kita gerak dulu weh. Weh Lan, bahaya tu tangan kau macam tu.
Weh, sumpah kita gerak dulu weh. Jom. Hai. Kalau kau berani. Ai, budak degil pula dia ni. Lan, tangan kau tu Lan. Siapa yang datang rapat dengan aku tadi? Tak, aku nak tanya tangan kau okey ke tak? Okey, Wan. Kalau tak okey kita keluar dulu. Bahaya weh. Shit. Kau tak senyap. Kudrat iradat la ilaha illallah. Kudrat iradat la ilaha illallah. Lan. Weh, jangan panggil lagi weh. La ilaha illallah. Ya Allah, sanggup punya kau tangan kau macam tu. Weh, belah lu weh. Siapa di antara kalian yang menyentuh jasad ini? Dia macam ni lah geng, dia degil. Degil aku ni Lan. Kau boleh tak ni? Pasal ni. Aku dah jauh. Ya, sekarang ni jangan rapat. Sekarang ni jangan rapat daripada benda ni. Jangan rapat benda ni. Kita jangan rapat daripada benda ni Lan. Kita jauh-jauh je. Aku rasa ada benda ni. Ada benda dalam ni. Kau dengar? Ada jelas tu. Ya, kau tahu tak tadi ada Allah macam Akbar. benda macam geng, korang tahu tak geng ada. Hai. Ada benda merah geng depan mata saya tadi. Ha? Ada benda merah tadi. Nampak muka. Bismillah. Kudrat iradat la ilaha illallah. Hui. Allah Akbar. Woi, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Woi, cawe ras. Woi, cawe ras. Ras, jangan ras. Woi, kenapa tu? Woi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Tak belan, tangan kau tak elok tu. Tak belan. Sekejap. Aku nak pastikan sekejap. Memang ada tadi tu. Geng, benda merah ni bahaya. Ada merah kat dalam ni, bahaya. Tak apalah, kau urus tangan kau dulu. Oh. Allah Akbar. Tak boleh, tangan kau tak boleh tu. Allah Akbar. Jom.
Allah. Aku dengar suara garau weh. Ya Allah, ya Tuhanku. Siapa kat depan? Lan. Hutan tu, hutan. Tangan kau elok tak ni? Aku boleh bekas sebelah kanan ni tangan aku. Ganggu sangat dah ni. Siapa kat depan? Datang aku kemari sebagai khalifah, datang sekarang untuk merungkai. Wow! Weh, Ras. Weh, ada benda berlari weh. Weh, aku dengar ada benda bergerak. Subhanallah. Weh, ada benda bergerak weh dalam. Ada. Ada, aku nampak jelas Lan.